Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 9. Rajah 2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen. Okey, dia ada label bahan X tu. Tengok betul-betul bahan X tu di label di mana. Kemudian dia ada label bahan Y. Okey, lepas tu dia tulis daripada rajah ni kita nampak bahawa mentol tu menyala. Berdasarkan pemerhatian, pernyataan manakah yang menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik bahan X dan bahan Y? Okey. Yang pertama, kita mesti tahu dulu bahan X dengan bahan Y ni apa benda. Okey, bahan X ni dia tunjuk pada wayar kan? That means bahan X adalah wayar kuprum. Kalau wayar kuprum bermaksud dia adalah logam lah kan? Kuprum adalah logam. Okey. Bahan Y pula, kalau tengok susunan radas ini, bila mentol menyala dan bahan Y dalam keadaan leburan, dia leburan kan? Okey, maksudnya bahan Y adalah satu sebatian ion. Ini dua perkara yang mesti tahu dulu sebelum nak jawab soalan ni. Okey. So kita kena tahu beza antara logam dengan sebatian ion. Apa ikatan yang ada dekat dalam setiap satu bahan ini? Okay. So kalau logam, as the name suggests, dia mestilah ada ikatan logam, betul tak? Ini ikatan logam. Yang ini sebatian ion mesti ada ikatan ion. Okay. So saya dah crop out daripada muka surat 121 buku teks itu dan juga muka surat 125. Muka surat 121 ni cerita tentang ikatan logam. Muka surat 125 cerita tentang kenapa sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. Okay. So kita tengok dulu. Ikatan logam ni dia ada sebut kat sini. Okay. Ikatan logam dia ada daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion logam bercas positif. That's how ikatan logam terbentuk. Itu definisi dia lah. Okay. Okay, kalau ikatan ion ni, kenapa sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan? Ada kat sini. Sebab ion dia boleh bergerak bebas kerana daya tarikan elektrostatik telah diatasi. Alright. So kita cari jawapan yang similar to that lah. Okay. Okay. A. Daya tarikan van der Waals wujud antara zarah. No. Tak ada daya tarikan van der Waals dekat dalam ikatan logam. Okay. Dia ada daya tarikan elektrostatik. Tapi antara siapa? Lautan elektron dengan ion logam bercas positif. Okey, B. Kekonduksian elektrik meningkat apabila suhu meningkat. Kalau Y pula, kekonduksian elektrik berkurang apabila suhu meningkat. Okey, B. Kekonduksian elektrik meningkat apabila suhu meningkat. No. You belajar fizik kan? Kalau suhu meningkat, macam mana kekonduksian logam? Kan berkurang kan? So B pun salah. Actually, in fact, ikatan ion tu pun dia punya kekonduksian elektrik tu dia tapi tak dibincangkan. So jadi I don't want to say. Kalau you nak, you go and search on it. Okay, C. Untuk X tu kan ikatan logam kan? Okay, mengandungi elektron-elektron yang bergerak bebas. Betul lah. Sebab lautan elektron ini terbentuk daripada elektron yang dinyah setempat kan. Sebabkan elektron tu boleh bergerak balas. And Y, ikatan ion, ada ion-ion yang bergerak bebas. So jawapan dia C. Okey, D, dia kata logam ini boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal sahaja. Tak. Ini akan jumpa sekali lagi dekat dalam topik bab 1 redox yang membandingkan konduktor dengan elektrolit. So, konduktor tu daripada logam kan? So logam boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal, leburan, semua boleh. Okey, yang ikatan ion ni pula, sebatian ion ni pula, dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, bukan leburan sahaja. So ini pun salah. Kalau you tak ingat the D ni, you tak ingat untuk ikatan logam, tapi mesti tahu untuk leburan ni.
untuk ikatan ion, sebab ikatan ion atau sebatian ion boleh mengkonduksikan elektrik dalam dua keadaan, leburan dengan larutan aqueous. Sebab pada ketika itu baru ion-ion dia bergerak bebas. Okey, so jawapan D pun salah. So betul lah jawapannya adalah C. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.